Hari ini saya mengadakan Executive Talk sebagai satu perutusan tahun baru untuk kaki tangan Negeri Perak dalam usaha kita untuk membentuk dan juga meneruskan pasukan yang telah pun kita ada ini dan untuk menuju Negeri Perak yang lebih cemerlang lagi. Saya telah menggariskan 11 perkara yang perlu diberikan fokus oleh kita semua kerana ini merupakan antara gerak kerja yang perlu kita berikan pada setiap tahun. 11 keutamaan itu tidak bermakna perkara-perkara lain tidak akan diberikan perhatian. Melibatkan dari segi kedudukan Negeri Perak, sama ada dari segi pertumbuhannya, dari segi ekonominya, dari segi pelaburannya, alamnya, kebersihannya dan lain-lain lagi. Dan kita mengharapkan dengan suasana persekitaran dan cabaran-cabaran yang ada pada hari ini, termasuk juga cabaran global sama ada yang berbentuk ekonomi dan maupun politik, akan terus memberikan momentum kepada Negeri Perak untuk bergerak ke hadapan, bukan bergerak ke belakang. Saya harapkan dengan gagasan 11 perkara untuk dilaksanakan untuk tahun 2017 ini, maka Negeri Perak terus berada pada tahap pencapaian yang baik dari segi pertumbuhannya.